Yahudi itu siapa? Ibrani itu apa? Israel itu apa? Kita kadang-kadang Yahudi itu Israel lah, Israel itu Yahudi lah. Dan malam ini kita akan menerangkan, bukan terperinci sangat, tapi biar orang boleh faham. Sekarang ni boleh beza tak? Apa itu Yahudi, apa itu Ibrani, apa itu Israel? Yahudi itu siapa? Ibrani itu apa? Israel itu apa? Kita kadang-kadang Yahudi itu Israel lah, Israel itu Yahudi lah. Baik. Pertama kita bawa kosakata yang paling first, iaitu Yahudi. Bila sebut tentang Yahudi, dari mana asal-muasal kalimah dan perkataan ini boleh muncul dan boleh timbul? Yahudi sebenarnya mengikut asal sejarah ialah asal nama salah seorang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi bukanlah nama dia tu Yahudi. Anak Nabi Yaqub yang keempat nama dia Yahuza. Yahuza, Nabi Yaqub ni dia ada 4 orang isteri. Yang sulung nama Layah, yang kedua nama Rahil, yang ketiga nama Zalfah, yang keempat nama Balha. Suami Nabi Yaqub berkahwin dengan hak pertama nama Layah tu dapat 6 orang anak. Hak 3 lagi 2, 2, 2. 6 campur 2, campur 2, campur 2. Inilah 12 keturunan Bani Israel. 6 orang tu yang pertama Raubim, yang kedua Syam'un, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuza. Yahuza ni, aduk bincang ni. Yang kelima Izakar, yang keenam Zabulun. Baik, anak yang nombor 4, yang nama Yahuza ni lah, dinisbahkan dengan penggunaan kalimah Yahudi. Mula-mula Yahuza, Yahuza, Yahuza. Lama kelamaan, kalimah ini semakin kukuh apabila keluarnya kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Memang lahjah dan fonetik Aramaik kuno dengan bahasa Ibrani dia dekat-dekat. Macam huruf bahasa Arab kita antara da dengan za kecil tu beza apa? Beza 1 titik atas tu kan? Da, lepas tu kalau za tambah titik tu. Yahuza, Yahuda. Jadi begitu juga dengan teknik pertuturan Aramaik kuno dengan Ibrani sama. Jadi timbulnya Yahudi tadi, Yahuza tadi selepas ada kerajaan Yahuza 586 sebelum Masihi. Lama kelamaan, akhirnya Yahudi dinisbahkan. Yahudi diitlakkan sebagai agama Bani Israel dan agama bagi Nabi Musa. Jadi bila dah lama jadi nisbah dah, jadi itlak dah. Bila sebut Yahudi, ni agama Bani Israel. Bila sebut Yahudi, ni agama Nabi Musa. Dan otomatik Yahudi ialah agama yang dianuti oleh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Tetapi tidak memakai pemakaian Islam di sini tidak bermakna mereka tidak menurut wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui kitab Taurat. Cuma penamaan agama sebagai Yahudi. Sebab itulah Nabi Musa sebut apa? Nabi Musa sebut sesungguhnya kami bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang Yahudi ni orang-orang yang nak kembali, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Yahudi dinisbah kepada agama Bani Israel dan kitab utama bagi mereka ialah kitab Taurat. Faham tak Yahudi? Faham dah sekarang. Baik, yang kedua Ibrani. Ibrani ni lebih sinonim dengan apa? Dengan agama ke, dengan bangsa ke, dengan bahasa? Bahasa. Ibrani ini tak merujuk bangsa, tak merujuk agama dan dia hanya merujuk kepada bahasa. Bahasa Ibrani. Sebab kitab Taurat turun dalam bahasa Ibrani. Asal usul kalimah Ibrani ini ialah dia adalah asal usul daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh ada berapa orang? Anak Nabi Nuh ada 4 orang. Hak sulung nama Kanaan. Tapi dia ni lah yang mati lemah ditenggelam oleh taufan banjir besar sebab tak mau ikut arahan Nabi Nuh supaya naik atas kapal. Dia kata aku akan panjat bukit naik tinggi, tak sampai banjir ni. Tapi akhirnya dia mati lemas. Nabi Nuh kehilangan anak pertama dia Kanaan. Tetapi yang duduk atas kapal dengan dia ada lagi berbaki 3 orang. Sam, Ham dan Yafis. Sam, Ham, Yafis. Sam inilah yang sekarang melahirkan keturunan-keturunan bangsa Arab. Ham yang kedua melahirkan keturunan-keturunan bangsa Afrika, bangsa Finik, hak biasa berkulit gelap. Dan yang terakhir Yafis ialah keturunan-keturunan Turki sebelah Eropah dan Yafis juga adalah merupakan kondak kepada Bani Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj jangan duk fikir muka huduh. Macam taring rimau.
ada kuku panjang-panjang, dia orang macam kita juga. Keturunan mana? Keturunan terakhir Nabi Nuh, iaitu keturunan Yafis. Jadi hak Sam ni, hak keturunan bangsa Arab ni, di bawah rumpun keluarga Sam yang besar ni, ada 8 bangsa pula keluar. Ada bangsa Asyur, ada bangsa Babil, ada bangsa Finik, ada bangsa Aram, ada bangsa Kanaan, ada bangsa Kaldan, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Masri. Nombor 7 tadi, Ibrani. Perlu ulang kah? Cukup sekali. Ingat dah? Ingat dah? Okey, saya ulang sekali lagi. Yang pertama Asyur. Yang kedua Babil. Hak jadi kerajaan Babylon tu. Kemudian Finik. Kemudian Aram di Syria. Kemudian Kanaan di Palestin. Kemudian Kaldan juga di kawasan Iraq kuno. Kemudian Ibrani dan kemudian Masri di Mesir. Jadi hak Ibrani itulah melahirkan bahasa Ibrani. Itu pandangan awal. Baik. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan dari sudut sejarah, Ibrani ini penisbahan kepada moyang Nabi Ibrahim alaihi salam yang bernama Abir. Eja Abir, Ain Alif, Ba, Ra. Abir, moyang kepada Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim Azar, tok Nabi Ibrahim Taruh, moyang dia nama Abir. Jadi kata Ibrani itu diambil daripada kalimah Abir, satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah kerana Nabi Ibrahim lah orang dan manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Waktu dia keluar daripada Faddam Aram. Tahu tak Faddam Aram kat mana? Hari ni orang sebut Harran. Harran tu di Babylon kuno dulu, masa dia hidup dengan Namrus dulu. Di Namrus dulu, Faddam Aram kampung dia, bandar daerah dia nama Harran. Jadi lepas pada berlaku clash dengan Namrus, dia keluar daripada bumi itu, dia mengembara, dia berjalan, dia bermusafir, dan dikatakan dialah manusia pertama yang meredah mengharungi sungai Furat di Iraq. Jadi mengharungi itu orang panggil Abir. Sebab itulah kalau kita, orang-orang pergi belajar Mesir dulu, kalau nak pergi Mekah, dia ada sewa satu kapal feri besar. Abbarah kan dia sebut. Abir, menyeberangi. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang banyak disetujui oleh ulama-ulama, termasuk salah seorang cendekiawan Mesir, Dr. Ahmad Shalabi. Dia mengatakan bahawa kalimah Ibrani ini terhasil daripada corak perjalanan dan corak permusafiran Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dalam perjalanan dia hidup secara nomad. Suka berpindah randah. Sekejap singgah di sini, habis tu singgah di sini, singgah di sini, singgah di sini, sampailah ke bumi Kanaan. Dia masuk ke Mesir. Kemudian terjadi isu Maharaja Mesir nak ambil isteri dia Sarah. Kembali semula ke mana? Ke Kanaan. Bila dah mengandung Hajar, krisis. Timbul iri hati pula. Kena pergi Mekah pula hantar isteri. Dengan anak kecil, kembali semula. Bila anak dah besar, pergi balik, buat Kaabah apa semua, kembali semula. Panjang sejarah perjalanan dia. Ini disebut sebagai Abir Ibrani. Sebab tu bahasa yang sering digunakan oleh umat Nabi Ibrahim pada asal ialah bahasa Ibriyah. Bahasa Ibriyah. Sebab Nabi Ibrahim ada bahasa asal dia di Faddam Aram. Dan bila dia berjalan, kaki dia, tempat pertama dia singgah ialah bumi Aram. Aram sekarang berada di bumi Syria.